وجل في كتابه العزيز: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan imam masjid negeri bila-bila masjid Barisan JK Masjid Negeri, Ketua-Ketua, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajat, Tuan-Tuan Puan-Puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Syukur saya kepada Allah kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat kita ketemu pada hari ini 2 hari bulan Mei tahun 2025. Jadi tuan-tuan, kita merasa baru saja masuk bulan tahun ini. Sekarang sudah bulan 5. Jadi tuan-tuan, ini kita sambung membaca kitab Fiqhul Awlawiyat, Fiqh Keutamaan, karangan Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tajuk besar dia tuan-tuan, tajuk besar dia Al-Awlawiyat fi Majalil Ma'murat, keutamaan dalam bidang makmurat, perintah, perintah. Jadi perintah Allah atau Rasul yang bagaimana yang kita kena tengok, di mana aulawiyat, di mana keutamaan yang perlu kita tengok dalam bidang perintah Allah dan Rasulnya. Itu tajuk besar. Tajuk kecilnya tuan-tuan, Awlawiyatul Faraidi ala Sunani wa Nawafil, keutamaan fardu terhadap sunat-sunat dan nawafil. Jadi tuan-tuan, di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia mengajak kita supaya kita utamakan fardu daripada sunat. Walaupun sunat itu perlu untuk kita, ya, perlu dalam ibadah. Sunat ini dia menempel balik apa yang kelompok daripada amalan-amalan kita yang fardu. Contohnya macam kita sembahyang maghrib. Sebelum maghrib tadi kita teringat macam-macam dalam salat, ya, teringat kunci hilang, teringat kunci mati. Contohlah, ya, kunci itu sudah 10 tahun dengan kita, tiba-tiba mati ataupun tiba-tiba hilang. Jadi yang menempel balik itu adalah sunat-sunat yang kita lakukan. Jadi tuan-tuan, apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Wa minal ma'lum fi majalil furu' anna al-a'mala tatafawatu fi rutbatin talabaha min jihati syar'i tafawutan bayinan. Apa yang dimaklum dalam bidang furu', tuan-tuan, ya, cabang, bahwasanya amal-amal itu tatafawat, berbeza, dia kata, pada makamnya berbeza, tidak sama tuan-tuan, ya, tidak sama. Fi rutbatin talabaha min jihati syar'i tafawutan bayinan. Sunat-sunat yang kita lakukan tuan-tuan, kedudukannya tidak sama seperti yang dituntut oleh syarak, yang mana perbezaannya itu nyata tuan-tuan, tidak sama. Contoh apa tuan-tuan? Selalu juga pernah juga saya sebut di sini. Saya sebut
Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya. Tapi dia nak buat. Dia nak buat tak? Kenapa dia nak buat? Mungkin dia nak tahu hukum kedua-dua tu. Kan? Sembahyang Ba'diyah Isya tu Rutubatuha, kedudukan itu, martabat dia lebih tinggi daripada sembahyang tarawih. Tuan-tuan, Ba'diyah Isya tu kedudukannya lebih tinggi daripada sembahyang tarawih. Tapi ramai yang buat. Dia lepas salam, selepas doa imam, dia main telefon. Atau telefon dalam masjid tinggal. Tuan-tuan, telefon dalam masjid tinggal. Jika di kereta ataupun simpan dalam poket. Sebab masa di masjid adalah masa untuk Allah. Cuba tuan-tuan datang pergi istana. Depan TWT tuan-tuan main handphone depan TWT. Agak-agak TWT terasa macam mana tuan-tuan? Agak-agak dia ni buat jumpa aku kah ataupun dia mau main handphone ni? Contoh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh kerana dia tidak tahu, dia nak sembahyang Ba'diyah. Dia nak sembahyang Ba'diyah sebab dia tidak tahu. Dia tidak tahu aulawiyat, keutamaan sesuatu amalan. Ya, jadi saya suruh tahu ni kita sini, bahwasanya setiap amal-amal sunnah itu dia berbeza. Walaupun dia sunat berbeza, tapi ramai orang yang tinggal. Tuan-tuan, sepatutnya dia sembahyanglah Ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya. Katalah dia hanya sempat 2 rakaat, memang sunnah muakkadah kepada Ba'diyah Isya ni 2 rakaat saja. 2 rakaat. Kenapa tuan-tuan dia jadi begitu? Sebab Nabi SAW pernah menyebut kelebihan tentang sunnah muakkadah ni. Sunnah muakkadah, solat ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Siapa yang sempat solat Sintai asyrata raka'ah, siapa yang sembahyang 12 rakaat, tuan-tuan, 12 rakaat tatawu'an ghairu faridah, sunat yang bukan fardu. Sunat tuan-tuan yang bukan fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan membina untuknya mahligai di syurga. Sudahlah masuk syurga tuan-tuan, Allah bagi untuk dia lagi mahligai di dalam syurga. Macam Sayyidina Umar tuan-tuan, dalam syurga tu ada mahligai untuk Sayyidina Umar. Ada mahligai untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab Nabi SAW bila dia masuk syurga, dia nampak sebuah mahligai yang cantik. Nabi tanya, di mana ada ya Jibril? Siapa punya mahligai ya Jibril? Li Quraisyin, orang Quraisy yang punya, orang Quraisy. Ya, macam kita tuan-tuan, siapa punya rumah cantik? Ya, orang Bajau yang punya. Aku Bajau, contoh. Ya, aku Bajau. Nah, ini mahligai ini dalam syurga ini. Li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mahligai dalam syurga ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ingat tak? Umar tentu masa itu di mana? Umar di Mekah, di bumi. Ya, di bumi. Tapi Nabi pergi masuk syurga, peristiwa Isra Mi'raj, Nabi nampak sebuah mahligai. Siapa punya? Umar punya. Tuan-tuan, kita boleh tak dapat mahligai dalam syurga? Boleh. Sebab Nabi yang sebut, siapa yang sembahyang 12 rakaat tatawu'an ghairu faridah, tatawwu' sunat yang bukan fardu, maka Allah bina untuknya rumah di syurga. Apa dia tentu 12 rakaat tersebut?
Saya pernah sebut di sini, tapi biar saya ulang balik. Agar kita jangan tinggal. Betul. Jangan tinggal. 17 rakaat. Sehari semalam tu memang kita dah tinggal sudah. Campur lagi 12 rakaat. Betul. Campur lagi 12. Apa dia? 2 rakaat sebelum subuh. Ya, artinya qabliyah subuh itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Nabi tidak tinggal. Itu. Sampai Nabi kata apa? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Nabi itu tuan, pergilah dia ke mana pun, dia tidak akan tinggalkan sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Pergilah dia mana pun tuan. Jadi ini tuan, kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Tapi kalau kita dah sempat tuan, contohnya kita datang masjid negeri tiba-tiba qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dah sempat. Dah sempat tuan. Padahal kita selalu amal. Ya, jadi tuan-tuan, kita dibenarkan untuk sembahyang qabliyah itu lepas solat subuh. Lepas solat subuh kita boleh solat qabliyah itu. Apa dalil? Nabi pernah solat subuh tuan-tuan. Lepas subuh saja ada seorang sahabat bangun mau sembahyang. Nabi tanya dia, engkau sembahyang subuh 2 kali kan? Dia kata tidak ya Rasulullah. Aku tadi nak sempat qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Jadi dia pun tuan-tuan, Nabi tak kata apa-apa. Artinya kalau Nabi tak kata apa-apa, Nabi tak larang, artinya boleh lah tu. Jadi dia sembahyang qabliyah selepas sembahyang subuh, fardu subuh. Artinya boleh. Tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Kita kena buat kita tuan. Kalau mau masuk lah, kalau mau ada mahligai dalam syurga, kena buat. Kalau tak mau pun tak mampu, sebab Tuhan dah rugi juga. Sebab kita yang tak mau. Sebab bila kita tak mau buat, artinya kita tak mau tuan. Jadi kita tinggalkan pun, Tuhan pun dah rugi. Kalau kita buat pun, Allah bagi. Kita dah buat, Allah dah rugi. Allah pun tuan-tuan tak marah juga sebab sunat muakkad saja. Tapi kalau kita buat, tuan-tuan, sebab Nabi pun. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Apa lagi? Berapa sudah tuan-tuan? 6. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa sudah? 8. Tapi ada hadis Nabi SAW sebut, siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan dia sembahyang lagi 4 rakaat selepas zuhur. Tuan-tuan, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas. Harum ma'alana, kata Nabi. Nabi kata apa? Haram bodi dia masuk neraka. Haram bodi dia masuk neraka. Sebab apa tuan-tuan? Zaman Nabi dulu, Nabi SAW masjidnya mana ada rekod tuan-tuan. Ya, dia punya atap, atapnya pakai korma, punya apa tu? Daun-daun korma. Dia punya tiang pun dibuat daripada batang korma. Ya, batang korma tuan-tuan. Nabi sujud di atas apa? Di atas kapit kata tuan, macam kita sekarang. Tidak, ini ratus-ratus ribu ni tuan-tuan, bukan ini. Kapit ni bukan mahal, bukan murah, ni mahal ni. Tapi Nabi tuan-tuan sembahyang atas apa? Atas pasir. Atas pasir. Berapa besar Masjid Nabawi tuan-tuan? 50 kali 50. Siapa yang kontraktor ni atau biasa dengan rumah, tahulah tu 50 kali 50 ni berapa besar. Itulah besar Masjid Nabawi. Jadi tuan-tuan, tengah hari panas. Panas dia bukan macam panas kita tuan-tuan. Panas betul. Di Mekah tuan-tuan kalau panas lain macam. Ya. Lagi-lagi tuan-tuan, orang Mekah. Ya. Kalau panas mungkin boleh tahan lagi. Tapi orang-orang Mekah ni bikin panas, lagi-lagi tak mau panas tuan-tuan. Tuan-tuan try pergi Mekah tuan-tuan, tengok macam mana orang Arab Mekah bikin panas.
Kalau pergi Madinah, sana tenang. Tapi kalau di Mekah ni lain sikit. Saya pun dah tahu, ada orang tanya, Ustaz, kenapa orang Mekah ni perangai dia lain macam? Jadi saya pun dah tahu kenapa begitu. Sebab di sana dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, segala banyak abu-abu sana. Ya. Jadi mungkin masih lagi ada serpihan teruk perangai. Ya. Tapi yang kita ambil itu tuan-tuan sebagai kita, hati kita jadi rosak sebab perangai ni. Kita betulkan saja hati kita bila kita pergi Mekah, aku datang sini ni buat ibadah. Jadi tuan-tuan, kalau 4 rakaat sebelum zuhur tu kita dah sempat. Kalau kabur tiba-tiba komat. Ya, boleh kita buat lepas zuhur. Boleh, tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Lepas maghrib. Lepas maghrib 2 rakaat. Itu sunnah muakkadah. Apalagi tuan-tuan, 2 rakaat selepas isya. 2 rakaat lepas isya tu sunnah muakkad. Tapi Nabi kata apa tuan-tuan? Kalau lepas isya kita sembahyang 4 rakaat. Siapa yang sembahyang isya kata Nabi fi jama'atin, dalam berjamaah, sembahyang isya berjamaah. Kemudian dia sembahyang 4 rakaat. Lepas sembahyang isya dia sembahyang 4 rakaat. Lepas isya, qabla ay yakhruja minal masjid, sebelum dia keluar pada masjid dia sembahyang 4 rakaat. Ba'da isya, kana kamithlihinna fi lailatul qadri. Pahala Allah bagi kepada orang tu seperti beramal pada malam Lailatul Qadar. Betul? Ya. Jadi kalau kita mau tuan-tuan, walaupun 2 rakaat selepas isya itu adalah muakkadah, tapi kalau kita sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat, pahalanya seperti beramal di malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, 12 rakaat itu adalah sunnah muakkadah, tuan-tuan, yang tahapnya lebih tinggi daripada sembahyang tarawih. Tapi ramai yang tinggal. Ramai yang tinggal. Di mana-mana masjid lah. Sebab saya tahu kalau Ramadan saya tak akan sembahyang di satu masjid. Banyak masjid saya pergi. Banyak masjid. Kan? Mungkin orang yang buat begitu dia tidak belajar kan? Ya. Jadi bila dia dah belajar, dia dah tahu. Bila dia dah tahu, taklah dia beramal. Ya. Tidaklah dia beramal, tuan-tuan. Macam itu juga, tuan-tuan. Saya sebut juga selalu. Dia datang sembahyang tarawih, tidak sempat isya. Dia sembahyang isya seorang-seorang di belakang. Ya. Dia sembahyang isya, seorang-seorang di sembahyang di belakang sembahyang isya. Imam dengan makmum lain sembahyang tarawih. Tuan-tuan, rugilah dia, tuan-tuan, sebab dia tidak dapat pahala jamaah. Sedangkan sembahyang di masjid ni kita mau dapat pahala jamaah. Tiada masalahnya, tuan-tuan. Kalau dia datang ke masjid lambat, tentunya lambat datang ke masjid, jamaah sembahyang tarawih, dia sembahyang isya dan dia ikut imam. Dia sembahyang isya, imam sembahyang tarawih. Jadi tuan-tuan, dia ikut imam tu, dia dapat pahala jamaah. Tuan-tuan, pahala jamaah dia dapat sebab dia ikut imam sembahyang berjamaah. Walaupun solat imam tu dengan makmum sembahyang tarawih, dia sembahyang isya. Imam salam, dia sambung lagi. Disambung, habiskan 4 rakaat, baru dia ikut imam sembahyang tarawih. Masalahnya ada juga makmum yang masih tak faham dalam bab ibadah. Ya, dalam bab ibadah ini masih lagi yang tidak faham. Ini masalahnya, tuan-tuan. Ya, ini masalahnya bila tak faham dalam ibadah. Ya. Lepas tu dia dah sembahyang 20 rakaat. Dia sembahyang 8 rakaat saja dia pergi belakang. Dia sembahyang apa? Sembahyang witir 2 rakaat. Sembahyang sendiri-sendiri. Kalau dia telah kabut dah, tuan-tuan, telah kabut dah. Ya. Sembahyang witir 2 rakaat tadi ikut imam lah.
Dia ikut imam berjamaah, jadi dia dapat pahala berjamaah. Kan? Lepas tu satu rakaat tu dia sembahyang sendiri-sendiri. Yang dah boleh ikut tuan-tuan, dah boleh ikut ni sembahyang apa tuan-tuan? Berjamaah. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Kita sembahyang Isya, lepas Isya dah sempat. Ada sembahyang jenazah lepas Isya, kita pun ikut imam. Imam dia sembahyang jenazah, kita sembahyang Isya. Sahkah sembahyang kita tuan-tuan? Tidak sah. Sebab sembahyang jenazah ni 4 takbir je. 4 takbir. Dia ikut, tak sah. Dia kata ustaz itu boleh ikut. Ya, fardu ikut sunnah boleh. Tapi dia lupa fardu ikut sunnah ni yang dah boleh 2. Satu sembahyang jenazah, satu lagi sembahyang gerhana matahari atau bulan. Itu dah boleh ikut. Kalau yang lain boleh. Ya, mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Hanafi dia tolak kita tuan-tuan. Ataupun dia kasih dia berhentikan solat dia. Sunat dia bilang. Ada sahabat-sahabat kita bermazhab Hanafi tuan-tuan. Bagi dia tak boleh. Jadi berbeza tuan-tuan. Tahap sunat. Macam tu juga tuan-tuan. Fardu pun begitu juga. Ya. Yang tertinggi memanglah masuk Islam dulu. Islam. Ya, mengucap macam kita sudah Islam. Tapi yang kedua tuan-tuan apa dia? Solat. Solat. Ya. Hebat dari masyarakat pun dia pergi haji tiap-tiap tahun. Ya. Dia Ramadan, dia bagi sedekah macam mana pun, tapi solat on off. Ini problem. Ya. Problem tu. Jadi dia berbeza. Kalau dia tidak bayar zakat, okey lagi. Tapi kalau solat dia ada problem, itu masalah. Sebab antara solat dengan zakat, solat ini dia punya martabat lagi tinggi. Jadi tuan-tuan, fabina al-ma'muru bihi ala jihatin nadbi wal istihbab. Jadi beza dia kata antara sunnah ni ada yang nadab mandub, ada yang istihbab. Ada yang juga dia kata yang diperintahkan ala jihatil fardi wal ijab. Ada yang diperintah jadi fardu, ada yang jadi wajib. Ya, kalau fardu ni tuan-tuan, tak lain dah bukan rukun Islam yang 5 tu lah, atau 4 tu, selain daripada mengucap. Yang 4 tu fardu. Ya, yang wajib tu yang lain-lain. Ya, bayar wajib bayar nafkah untuk isteri contohnya. Wajib bayar nafkah untuk anak-anak. Tuan-tuan, kalau kita ada anak tiri tuan-tuan, ada anak tiri. Anak tiri, ya, kita kahwin dengan seorang perempuan, ada 2 orang anak dia, 2 orang lelaki contohnya. Wajib tak kita tuan-tuan memberi nafkah kepada 2 orang anak dia tu? Tak wajib. Tidak wajib. Siapa yang wajib memberi nafkah tuan-tuan kepada 2 orang anak tiri kita tu? Bapaknya. Bapaknya yang wajib memberi nafkah kepada 2 orang anak tu. Kita tak wajib. Yang wajib kepada kita adalah isteri kita. Yang anak tu tak wajib. Ya. Tapi tuan-tuan ramai, bila isteri dia dulu sudah kahwin dengan lelaki lain, biarlah. Ada juga lakinya. Dia dah tahu bahawasanya 2 orang anak itu wajib dia beri nafkah. Makan, minum, pakaian, pas sekolah, apa semua dia masih wajib. Tapi ramai yang langgar tu. Ramai yang langgar. Ya. Ramai yang saya terjumpa juga, ya bapaknya langsung dah tahu. Kan kadang-kadang minta lagi duit dengan bini dia. Ya, sudah bercerai, minta lagi duit dengan bini dia. Patut dia bagi duit, dia minta lagi. Ini lelaki tidak bertanggung jawab. Wa minha ma huwa baina. Ada di antaranya, ada dikata perintah ni antara-antara. Baina kata Syekh Syarqartawi. Maka fawqal mustahabbi wa dunal fardhi. Dia di atas sikit daripada sunat, bawah daripada fardu. Usammihi ba'dul fuqaha al-wajib.
Itu yang saya sebut wajib ni tuan-tuan. Ya, dia atas sikit daripada sunat, bawah sikit daripada fardu. Dipanggil wajib. Wa minal wajibil mafrud, daripada wajib yang difardukan, ma huwa mafrudun 'alal kifayah. Itu yang dipanggil fardu kifayah. Wal muradu bi, apa yang dimaksudkan dengannya? Ma idza qama bi fardun aw 'adadun kafin saqata al-ithmu 'anil baqi. Ini yang selalu ditakrifkan tentang fardu kifayah. Apa maksudnya? Kalau ada satu orang lain buat ataupun jumlah yang cukup, dia kata orang lain buat panas dosa selamat, saqatal ismu al baqi, artinya jatuh, dia kata dosa, dia kata orang lain itu gugur sebab orang lain sudah buat. Ya, orang lain buat, yang lain tidak payah. Itu dipanggil fardu kifayah. Tuan-tuan, fardu kifayah. Seperti apa tuan-tuan? Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Banyak orang tahu itu saja tahu sembahyang jenazah. Ini sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Bila fardu kifayah, orang lain tak payah. Dia lupa tuan-tuan. Baru bukan imam, belum masuk lagi. Tuan-tuan, kita kena ingat. Ini last tuan-tuan pasal sembahyang jenazah ini. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang menyaksikan jenazah, contohnya masjid negeri ini tuan-tuan, ada sembahyang jenazah. Ya, dia diikut. Ya, hatta yusalli, sehingga dia menyalatkan jenazah tersebut, dia dapat satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Siapa yang sembahyang sunat, ya, sembahyang jenazah, lepas tu dia ikut jenazah tu sehingga dikebumikan, dia dapat 2 qirat. 2 qirat. Tuan-tuan, hadis Nabi ini kalau dah ditafsir, kita pun dah faham qirat. Kalau emas ni ada qirat, kan? Apa maksud qirat? Kullu qiratin mislu Uhud. Setiap satu qirat, tuan-tuan, Nabi kata apa? Besarnya seperti apa? Bukit Uhud. Kita sembahyang jenazah, tuan-tuan, kita dapat 1 qirat. 1 qirat tu makna dia apa? Sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud ni tuan-tuan, asalnya dari mana? Bukit Uhud ni asalnya daripada syurga. Berapa besarnya? Berapa panjangnya? 7 km. Tuan-tuan, 7 km tu Uhud. Jadi siapa lagi ikut? Lepas sembahyang dia ikut lagi ke kubur sampai selesaikan, dia dapat 2 qirat. Artinya tuan-tuan, dia dapat 2 pahala seperti 2 bukit Uhud. Tuan-tuan, bukan alang-alang tu pahala tu. Tapi orang berpahaman, orang lain sembahyang, yang lain tak payah. Sebab bagi dia apa? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Rugi kita kan. Kalau ada jenazah, dia tak ikut. Ya, kita di masjid negeri ini mungkin seminggu sekali. Tapi kalau di Mekah, Madinah, tiap kali lepas solat ada saja sembahyang ayat. Jangan kita tinggal. Jangan tinggal, tuan-tuan. Sudahlah dapat, tuan-tuan, sembahyang di Masjidil Haram 100,000 pahala. Lepas tu dapat lagi pahala seperti Gunung Uhud, Bukit Uhud. Kan? Tak payahlah ni, banyak sudah pahala aku. 100,000 sudah, apa lagi mau sembahyang? Jadi tuan-tuan, dia rugi. Kita di dunia ni makin banyak pahala, makin kita buat. Tuan-tuan, kan macam duit, makin banyak duit, makin kita mau. Kan? Sebab kita nampak je duit. Tapi oleh kerana pahala ni dah nampak, ramai orang yang dah berpapuan. Sebab dia dah nampak. Macam saya selalu sebut, tuan-tuan, kalau sembahyang jemaah ni dapat RM27. RM27. Tuan-tuan, tiap kali solat, Imam Amiruddin bagi. Terima kasih ya, RM27. Pulang. Agak-agak tuan-tuan rasa, agak-agak penuh tak masjid ni? Saya rasa tuan-tuan, tiap-tiap hari penuh masjid. Sebab apa?
Tiap kali solat dapat RM27. Tiap kali solat dapat RM27. Ini hari ini saya rasa sebelum subuh datang ni. Sebelum pergi sekolah. Pak, ayo masjid Pak. Kenapa? RM27 Pak. Bapak apa yang kasih duit sudah. Dapat sudah RM27. Kalau dapat begitu tuan-tuan, agak-agak saya rasa bertumpuk orang di bawah. Sebab masjid penuh. Kan ada yang dapat masuk. Tapi kalau kena pahala nak nampak tuan-tuan, itulah masjid Eropah penuh. Ya. Ini tuan-tuan ikut iman kita saja. Mau datang masjid. Ya. Iman kita saja tuan-tuan. Mau bilang kita kaya, ramai lagi orang kaya. Mau kira orang kita kuat, ramai lagi orang kuat. Mau kira orang iman, ramai lagi orang iman tuan-tuan. Jadi iman ni lah yang bawa kita ke masjid. Tuan-tuan. Jadi kita sambung lagi tuan-tuan. Sebab belum lagi disentuh pasal apa yang disebut pentingnya fardu itu daripada sunat, serta contoh-contoh yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi daripada hadis-hadis Nabi. Yang baik datangnya pada Allah, yang tidak baik datangnya pada nafsu saya sendiri. Kita banyak-banyak seandainya ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'aha wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.